Jangan berdiri sebelah. Nanti setengah je solat tu. Lepas tu berhenti. Kedudukan makmum perempuan. Oh, orang perempuan tengok ni. Makmum perempuan sekalipun muhram atau isteri atau ramai bilangannya, hendaklah berdiri di belakang imam berdasarkan hadis Anas yang telah lalu. Jangan berdiri sebelah. Nanti setengah je solat tu. Lepas tu berhenti. Jangan berdiri sebelah imam ke belakang sejengkal pada imam tu. Nanti sentuh-sentuh berhenti imam tu. Kalau bersama-sama imam ada seorang makmum lelaki dan seorang makmum perempuan. Tadi itu seorang-seorang ni pula ada makmum lelaki, ada makmum perempuan. Satu-satu. Kalau bersama-sama imam ada seorang makmum lelaki dan seorang makmum perempuan. Makmum lelaki berdiri di kanan imam dan makmum perempuan berdiri di belakang makmum lelaki. Tu. Ini tuan-tuan ramai yang tak apply ya. Ni imam, saya sini sejengkal belakang kan. Lelaki. Allahu Akbar. Anak lelaki lah ni 14 tahun kan. Mak dia ni belakang ni. Di belakang anak lelaki.